Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam ini kita akan membicarakan sebuah kitab yang bernama Faridatul Faraidi fi Ilmil Aqaidi, yang bermaksud permata yang bernilai dalam membicarakan ilmu akidah. Kitab ini dikarang oleh Syekh Ahmad bin Muhammad Zain bin Mustafa bin Muhammad Al-Fatami. Jika kita memahami ataupun dapat menguasai ilmu yang ada di dalam kitab Faridah ni, insya-Allah terlepaslah kita daripada berdosa kerana tuntutan fardu ain berhubung dengan ilmu tauhid. Pengarang memulakan kitabnya dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, mengambil sempena berkat Al-Quran yang tertulis dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Apakah maksud Bismillahirrahmanirrahim? Terjemahan perkataan Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Bismillah, dengan nama Allah. Allah adalah nama bagi zat yang wajibal wujud, yang wujudnya tidak kerana dengan suatu kerana, tidak dikeranakan oleh suatu kerana. Dan Allah adalah zat yang mempunyai sifat-sifat kesempurnaan, di antaranya sifat istighna dan iftikar. Sifat istighna, kaya Allah Ta'ala, terkaya Allah Ta'ala daripada segala yang lain, dan segala yang lain berhajat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Perkataan Ar-Rahman yang bermaksud pemurah. Perkataan pemurah adalah lafaz umum yang mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala bersifat dengan sifat pemurah, memberi rezeki kepada sekalian makhluknya, sama ada manusia, jin, binatang, haiwan dan sebagainya. Allah memberi rezeki pada semua makhluknya di atas sifat Rahmannya. Tetapi sifat Rahim, sifat penyayang, Allah Ta'ala beri hanya kepada mereka-mereka yang beriman, yang mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, seperti beriman pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, rasa beriman pada Allah Ta'ala, percaya pada Allah Ta'ala, percaya pada syurga neraka, percaya pada perkara-perkara yang gaib, rasa takut, rasa rindu, rasa kasih pada Allah dan Rasulnya diberi kepada mereka-mereka yang terpilih di atas jalan sifat rahimnya. Seterusnya, pengarang memulakan kitabnya dengan lafaz Alhamdulillahillazi atla'a fi samawati qulubil mu'minina syumusal ma'rifati musyrifatan bi anwarit tauhidi wal yakini. Yang terjemahannya, puji itu bagi Allah yang menaikkan pada beberapa langit segala hati orang yang mukminin akan beberapa matahari pengenalan, padahal cermelang ia dengan cahaya tauhid dan yakin. Puji itu bagi Allah. Puji terbahagi kepada empat. Puji qadim bagi qadim, puji qadim bagi hadis, puji hadis bagi qadim, dan puji hadis bagi hadis. Jadi puji itu terbagi kepada empat. Semua puji-pujian itu kembali pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kerana yang melakukan segala perbuatan adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Makhluk tidak mempunyai apa-apa kuasa dalam menjadikan. Oleh kerana itulah setiap kejadian itu, pujian itu jatuh pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan pengarang mengatakan
hati orang mukmin itu seperti langit berlapis-lapis. Hati orang mukmin adalah seperti langit yang berlapis-lapis, kerana hati orang mukmin juga mempunyai lapisan-lapisan hati yang bermula daripada lapisan sadrun, yang kedua qalbun, yang ketiga fuadun, yang keempat saufun, yang kelima lubbun, yang keenam nurun, yang ketujuh sirrun. Ini adalah lapisan-lapisan hati bagi orang mukmin. Dan hati ini adalah merupakan tempat tajallinya Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-hambanya. Tetapi kebanyakan kita terbukanya sadrun dan qalbun, iaitu Islam dan iman. Kebanyakan kita, hati kita terbuka untuk Islam dan iman. Kepada tingkatan lain, makrifat, kasih, sayang, ilmu dan tajalli yang lainnya, kebanyakannya kita tidak terbuka, melainkan kalau kita betul-betul beriman pada Allah SWT dan mempunyai ilmu keyakinan yang tinggi, insya-Allah segala lapisan-lapisan hati yang lebih tinggi ini akan terbuka dan dapatlah kita merasa takut pada Allah SWT, berasa rindu pada Allah Ta'ala, berasa kasih pada Allah Ta'ala, dan begitu juga kasih dan sayang pada Rasulnya, dan percaya dengan penuh keyakinan akan hari akhirat. Jadi pengarang juga mengatakan bahawa hati kita juga seperti matahari pengenalan. Hati kita ini seperti matahari pengenalan, kerana bila hati kita cermelang, bila hati kita bercahaya, maka kita akan mendapat cahaya tauhid dan cahaya keyakinan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan membuka hati kita sehingga dapatlah kita akan cahaya tauhid dan keyakinan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana mereka-mereka yang apabila terdengar ayat-ayat Al-Quran dibacakan, mereka akan menangis, mereka akan ketakutan, mereka akan bertambah yakin, dan mereka merasa syukur dan seronok mendengar kalimah-kalimah Allah. Itu menandakan hati mereka hidup, dan hati mereka adalah seumpama matahari yang menyinari seluruh jasad dan rohani mereka dalam pengenalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya fikir untuk malam ini sekadar itulah saja penerangan yang saya dapat berikan berhubung dengan apa yang ada di dalam kitab Faridah di muka surat 1. Semoga Allah memberi masa dan kesempatan bagi saya untuk meneruskan bacaan pada kalimah-kalimah seterusnya. Wallahu a'lam.